Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir ke podcast yang pertama, podcast Escapentes Al-Haq. Ini adalah podcast pertama. Jadi hari ini saya ada nak umumkan bahawa TikTok saya, akaun Iluma Kata, dah tinggal satu je lagi warning, iaitu akan di-ban. So saya dah sediakan TikTok akaun yang baru, iaitu Podcast Escapentes. Podcast Escapentes ini adalah kesinambungan daripada TikTok Iluma Kata, di mana di sini saya akan sharekan berita-berita, isu-isu tentang akhir zaman macam biasa, dan juga video-video Al-Haq yang saya buat, tetapi ditambah kali ini dengan podcast audio, iaitu seperti ini, yang di mana anda boleh dengar sambil memandu, sambil memasak, sambil tunggu naik bas, naik Grab ke, tunggu post office ke, anda boleh dengar podcast ini berkenaan isu-isu tentang akhir zaman, tentang agama, tentang ilmu fitan, eskatologi, dan untuk kita mengenal fitnah-fitnah yang berlaku dan belajar mengenal perkara-perkara yang berkaitan dengan Dajjal dan fitnah-fitnahnya, supaya kita dapat melindungi diri kita, keluarga kita daripada tertipu dengan tipu daya dan sistem Dajjal yang telah lama merosakkan kita. Jadi Alhamdulillah. Tapi podcast Escapentes ni cuma audio je lah. So anda boleh dengar, sebab dia tidak ada video, sebab dia lebih senang untuk saya buat, kerana macam saya ni, saya tak ada kerja. So saya ada masalah untuk bil telefon dan buat editing, pakai AI, pakai editing music apa semua. So banyak makan duit in terms of bil telefon, upload apa semua bila saya buat video. Jadi kalau buat podcast audio ni, dia data tu tak banyak sangat, ringan sikit. So saya harap anda faham lah. Saya akan sharekan juga di TikTok, juga di FB saya, InsyaAllah. So hari ini podcast yang pertama, saya nak bercakap tentang berkaitan dengan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, dan bagaimana mereka ni, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ni, menggunakan sistem perubatan sebagai satu agenda untuk memisahkan manusia daripada agama dan juga daripada rohani, jiwa, memisahkan jiwa manusia daripada agama, daripada kebenaran. So seperti yang anda dah ikut saya dah bagi tahu Dajjal, Ya'juj Ma'juj ni apa semua ni sudah ada, dan asalnya mereka ni berada di Britain, di Britain, kepulauan British. Dajjal dikurung di sana, di Stonehenge, dan Ya'juj Ma'juj ni juga adalah daripada Bani Hazar, Yahudi Hazar Ashkenazi, yang akhirnya juga menawan Britain, dan kemudian mereka pergi ke Amerika dan sebagainya. Inilah Ya'juj Ma'juj yang sebenarnya, bukan dalam ais, bukan dongeng-dongeng gunung lava berapi. Sebab apa? Sebab Ya'juj Ma'juj yang daripada Khazar ini lebih make sense, lebih logik, lebih ilmiah, kerana baru kita faham inilah dia manusia yang berada di Eropah, yang berada di Israel, di China dan sebagainya, di Asia, di Arab Saudi, di Iran. Inilah yang membuat kerosakan dalam dunia ni, terutama yang di Eropah, Amerika dan di British. Mereka lah yang mencipta demokrasi, mereka lah yang mencipta banking sistem, riba dan sebagainya. Mereka lah yang habis semua tanaman-tanaman dunia, hasil-hasil dunia, petrol, tanah-tanah, hutan apa semua ditebang,
habis air kering dan manusia dibunuh oleh Indian, apa semua orang-orang Eropah, apa semua banyak yang dibunuh oleh Yajuj Majuj ni untuk mereka establishkan Spanyol. Beribu-ribu orang mati dibunuh di Spanyol oleh Yajuj Majuj, di Eropah, di France, di Britain, di Amerika, di India. Inilah Yajuj Majuj, dan ketua mereka adalah Dajjal yang berada di Britain. Jadi dalam sejarah Britain, sebelum saya masuk ke topik ni, saya nak bagi tahu anda ada tentang satu hadis akhir zaman juga. Hadis ni mengatakan apabila di akhir zaman, antara salah satu tanda akhir zaman ialah kebodohan itu melata. Maksudnya kebodohan tu macam satu benda yang banyak sangat, macam satu wabak, satu virus yang dahsyat. Jadi saya nak bercerita pada anda hari ini berkenaan dengan hadis ni. Di British, pada abad yang pertama, 1100 something, kemudiannya berterusan hingga ke 1200, 1300. Masa ini zaman adalah orang-orang Britain ataupun orang Saxon, Druids dan Wiccan, dia banyak mengamalkan ilmu sihir. Mereka memuja jin, memuja pokok, batu dan sebagainya. Dan pada zaman ini juga lah yang kita tahu Dajjal itu berada di situ dan kemudian dibawa ke istana oleh bangsawan dan diraja British, disembah dan apa semua. Dan ilmu sihir, ilmu Dajjal ni dikongsikan. Maka wujudlah Freemason, wujudlah sains dan teknologi. Ada satu pertubuhan di Britain, di Ireland, yang bernama Hellfire, di mana kebanyakan saintis pada zaman tu, Alexander Graham Bell, Thomas Edison dan sebagainya, adalah ahli kepada Hellfire ni. Ia satu gereja lama di Ireland yang dinamakan Hellfire. Mereka menyembah jin di sini pada waktu malam untuk mendapatkan ilmu dan teknologi daripada jin dan setan, dan saya tak tahulah apa yang disembah, ataupun Dajjal yang memberi mereka ilmu untuk mencipta kapal, steam, senjata, juga perubatan. Daripada sinilah mereka mendapat ilmu untuk menguasai dunia melalui demokrasi, melalui banking, menghambakan manusia dengan riba dan cukai. Dan salah satunya ialah sistem perubatan, di mana masa zaman ni ada manusia-manusia yang mengamalkan ilmu sihir, yang mencari mantra dan juga menggabungkan dengan alam, biologi, chemistry, kimia, untuk mencari ubat, untuk mencari sesuatu potion ataupun macam makjun ataupun lotion untuk perubatan. Jadi mereka menggunakan sihir, mantra, dan seperti janin, seperti darah, tengkorak, apa semua dibacakan dengan jampi dan mantra, dipersembahkan kepada setan dan jin, dan mereka mendapat satu formula untuk mencipta sesuatu. Jadi di sinilah bermulalah sebenarnya sains perubatan dan teknologi. Mungkin doktor-doktor apa semua, ahli-ahli kimia tak setuju lah dengan apa saya cakap. Tapi kajilah sejarah daripada tahun zaman King Henry III. King Henry ketiga di Britain, ahli-ahli sihir ini digelar alchemist, iaitu alchemist. Chemist tu chemistry lah, kimia. Alchemist tu adalah pensihir yang menggunakan kimia. Alchemist, chemistry. So mereka menggunakan magic, black magic, sihir, pemujaan setan dan jin untuk mencari ubat, untuk mencipta perubatan. Dan di sini ada satu tulisan seorang penulis dan juga saintis
pada tahun 1925 bernama Rudolf Steiner. Steiner ni Yahudi jugalah, tapi dia Yahudi yang ada agama. Dia Kristian, di Austria. Ini memang tempat Yahudi, kan. Tapi di situ dia mendapat tahu bahawa satu hari ini dia tulis dalam buku dia. Dia ni pengkaji tentang agriculture, tentang perubatan, tentang agama dan rohani, spiritual. Dia menulis dalam salah satu buku tu, dia kata satu hari akan ada satu agenda menggunakan sistem perubatan dan vaksin untuk mengawal otak dan jiwa manusia, di mana jiwa manusia ni akan dipisahkan daripada agama, spiritual, di mana manusia ni akan dibodohkan, akan dibuatkan menjadi orang yang benci kepada agama, tidak suka akan benda-benda rohani. Otak dan jiwa ni akan jadi tumpul melalui vaksin dan juga perubatan. So kalau kita lihat agenda 2020, kita dah lihat di mana satu wayang yang paling dahsyat tipu daya iaitu biological. Pada saya adalah biological warfare. Dia adalah satu peperangan biologi di mana geng-geng sembah setan elit ni, Yahudi Khazar ni, Amerika, British, Europe ni telah mencipta wabak di dalam makmal yang dinamakan COVID, dan kemudian kita dipaksa dengan vaksin dan sebagainya daripada Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya. Dan sebenarnya ia adalah satu agenda yang dirancang oleh mereka. Mereka rancang sebab di dalam vaksin yang 2020-2021 ni, dia sebenarnya adalah bukan vaksin yang macam dulu, macam biasa. Dia adalah vaksin mRNA. mRNA ni adalah satu vaksin yang berteknologi tinggi, yang di mana ia disambungkan, ia digabungkan dengan teknologi robotik nanorobot, robot yang kecil dan juga microchip yang kecil yang dinamakan teknologi CRISPR ataupun CRISPR, iaitu satu sistem yang mereka cipta untuk mengubah DNA ataupun genetic editing. Dia boleh menyunting genetik. Maksudnya robot-robot kecil yang di dalam vaksin ini boleh mengubah biologi ataupun saraf ataupun DNA kita punya sel-sel otak, sel-sel badan kita diubah oleh robotik ni. Jadi anda lihat setelah 6 tahun, anda dapat lihat banyak orang meninggal sebab tebur kanser yang tiba-tiba stage 4. Anda melihat orang yang tiba-tiba ada prostat kanser, yang tiba-tiba sakit jantung tersumbat, darah beku dekat jantung, tiba-tiba macam-macam masalah penyakit dan ramai orang mati. Tetapi pada saya lah, ini saya lihat dan alami sendiri. Saya melihat daripada 2020 ke 2026 satu perubahan besar dari segi mentaliti budak-budak masyarakat, especially budak-budak muda yang divaksin apa semua ni. Dari segi agama, saya 2021 saya melawan benda-benda ni dan akhirnya saya kena stroke, disihir. Saya tak tahu masa stroke mungkin saya pun dicocok vaksin ke, tak tahu. Itu sebab sekarang saya masih tak sembuh dan saya juga ada prostat cancer apa semua sekarang. Mungkin masa saya koma tu 2-3 hari tu dia orang cucuk saya dengan vaksin, wallahu alam. Saya tak tahu. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, selepas 6 tahun saya lihat sekarang, macam dulu saya berjuang apa semua, orang boleh faham apa yang saya tulis, saya cakap. Tapi sekarang ni
Saya tengok budak-budak muda, budak-budak yang membaca, yang mendengar apa yang saya cakap ni, dia punya reaksi tu lain sangat daripada 6 tahun lepas. Dia menjadi sangat biadab, sangat kurang hajar. Budak-budak sekarang langsung tak tahu ada basic agama, basic fitan tak ada. Dia seolah-olah saya berada dalam satu masyarakat yang baru, yang bodoh, tak ada ilmu apa-apa, tidak ada tahu agama apa-apa. Itu saya nampak dan saya alami sendiri. Saya melihat satu perubahan masyarakat yang ketara. Orang lagi cepat baran, orang tak ada agama, orang bunuh diri, bunuh orang apa semua sekarang. Bunuh mak bapak. Saya tengok sekarang orang bodoh tapi perasan genius. So ini pada saya sangat jelas lah. Memang betul lah. Memang vaksin itu adalah satu agenda Yahudi untuk membodohkan manusia, satu dunia untuk menghilangkan manusia daripada agama, especially orang-orang yang beragama Islam. Dan juga ia adalah satu sistem yang di mana berkenaan dengan hadis yang saya cakap awal-awal tadi, iaitu di akhir zaman kebodohan itu melata. Dia bukan satu benda yang kebodohan tu jadi tiba-tiba. Dia adalah Allah dah cakap, nak hadis dah cakap. Kebodohan melata tu dia melalui kejahatan Ya'juj Ma'juj ni, kejahatan Dajjal dan sebagainya. Inilah tipu daya Dajjal. Inilah kejahatan Ya'juj Ma'juj. Tapi orang cakap kat Ya'juj Ma'juj dalam ais lah apa semua. Benda ni dia orang tak faham hadis, ayat Muhammad dan ayat mustasyabihat. Kononnya Ya'juj Ma'juj ni lepas Nabi Isa keluar baru dia keluar. Keluar tu maksudnya dia bersatu dan keluar membunuh, melawan Nabi Isa dan orang Islam. Ya'juj Ma'juj ni adalah orang-orang Eropah, orang Britain, Amerika, apa semua, Israel ni. Dan ya, Dajjal tu adalah ketua mereka. That's why disebut Dajjal itu juga adalah seorang Yahudi. Yahudi rambut kerinting apa semua ni, ini adalah Yahudi Khazar. Inilah Ya'juj Ma'juj. Dia bagi kita hint, dia bagi suruh kita kaji. Tapi kita ni banyak tengok cerita David Teo, suka tengok cerita hantu, kita ingat dia cerita-cerita mengarut, kita cakap Ya'juj Ma'juj dalam tanah lah, dalam gua lah, dalam ais lah. Sebab kita Melayu suka benda yang mengarut. Yang mengarut ni menarik perhatian. Benda yang real kita akan tolak. So the real thing is Ya'juj Ma'juj tu adalah memang dah ada, Dajjal ni ada, dan mereka ni lah yang sedang membuat kerosakan-kerosakan ni. Dan antara kerosakan yang tengah terjadi yang anda tidak perasan adalah orang-orang yang divaksin sekarang mengalami sindrom bodoh dan tidak ada agama yang paling dahsyat dan ketara yang saya lihat dan saya alami. Saya tengok, saya perhati je. Tapi orang-orang ni tak sedar, dia akan bantai lah saya nanti dalam komen podcast ni apa semua dalam FB. Tapi itulah saja untuk hari ini. Ini adalah pengenalan, permulaan podcast Escaplantes supaya anda biasa. So dia adalah audio, anda boleh pasang dan dengar pakai headphone ke apa ke, ataupun sambil memandu nak pergi kerja anda boleh dengar. So tak perlu tengok video. Video akan ada hanya untuk siri Al-Haq. Kan? Jadi sebab bila saya buat macam ni, saya lebih senang nak bercakap. Saya boleh korek hidung, saya boleh hisap vape. So saya tak adalah perlu nak berlakon sangat kan. Saya pun bukanlah sebenarnya seorang yang hipokrit. Jadi saya boleh bercakap dengan bebas dan saya pun tak takut dengan ain dan sihir apa semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang, topik yang lain. Share kan, terima kasih. Subscribe kepada TikTok saya, podcast Escaplantes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadah. Bersatu dalam syahadah, kita semua syahadah yang sama. Satu syahadah yang sama. Kalimahnya dua, tapi kita semua satu syahadah. Tak ada syahadah lain lah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam satu syahadah.